Ibnu Mas'ud menegur mereka. Perkataan yang digunakan oleh Ibnu Mas'ud di sini, lunak ke tegas, tuan-tuan? Tegas habisnya. Tak ada, okeylah, itu pandangan lah, tuan-tuan, saya hormat lah. Saya berjiwa besar. Kalian tak faham lagi, tak apalah. Tunggulah sampai makam nanti, kalian bukan faham lah. Tak apalah, sikit-sikit dululah. Tak ada. Dia bagi je terus. Beliau langsung membantah, menolak perbuatan mereka itu. Perhatikan, tuan-tuan. Dia tak ada tanya apa dalil, kenapa, apa alasan. Tak ada, dia langsung membantah. Kerana tahu bahawa itu adalah perkara bid'ah. Ulama apabila mereka melihat perkara bid'ah, mereka akan terus kenal perkara bid'ah ini. Ini berbeza dengan Abu Musa al-Asy'ari yang dia nampak, dia rasa pelik, tapi dia rasa macam bagus. Kerana mereka sedang berzikir. Berzikir kan bagus. Tinggal lagi apa yang peliknya? Cara yang digunakan. Apa cara yang digunakan? Berzikir secara beramai-ramai. Dalam halakah-halakah yang macam tu, bulatan-bulatan macam tu, menggunakan batu-batu kelikir. Ini semua Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah ajar. Ini kita kata beza antara orang awam dengan ulama. Orang awam apa sifat dia? Diselubungi kejahilan, diselubungi tak tahu. Ada banyak benda yang dia tak tahu berbanding apa yang dia tahu. Itu ciri orang awam. Dan itu yang berlaku kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dia rasa pelik, tapi dalam masa yang sama dia keliru. Berbanding dengan Abdullah bin Mas'ud. Apabila dia nampaknya macam tu, dia langsung membantah mereka tanpa teragak-agak, tanpa rasa segan dan sebagainya.